Assalamualaikum semua dan selamat datang. Saya Aziz, wakil dari Kuantas 188. Terima kasih hadir untuk sesi lawasan ke Kuantas 188, iaitu bangunan ikonik Pantai Timur, satu-satunya menara kedua tertinggi di Malaysia, iaitu selepas KL Tower. Okay, so hari ni you all akan explore dua floor. Tapi pemandangan hujan, kita kena pergi satu floor dulu, iaitu observation deck pada ketinggian 92 meter. Pemandangan ramai, kita kena buat group. So kita akan lepaskan group by group. Dekat Asia bukan, kita memang kat dunia yang ada 4. Ya, terus kita ada di bandar, Kuantan, Bakau ni. So, kebanyakan menara dekat dunia ni memang fokus kepada dua bandar. Kita YouTube semua masuk. Mari ramai-ramai datang ke Menara Kuantan. Baru tahu sejarah sampai 105 tahun pasal pahlawan dekat Pahang. Yes. Malu. Ada hujan eh? Ada. Saya tanya. Ada camera member. Ini memang kita ada cermin halang. Tak bagi aku tunggu nak naik atas ni. 1, 2, 3. Nampak ke tak? Nampak. Mari kita lah. Oh, nak tu kan. So happy. Orang cari payung lah letak kat bawah.
Buat sikit terang. Dari SMK Jengkel 18. Kami rombongan eksplorasi dan rehat minda. Oh. Naik apa datang? Ha? Datang naik apa? Datang naik 2 biji bas. Tidur sini? Tak, kami balik.